Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembentangan showcase kumpulan kami adalah bertajuk Pemikiran Al-Farabi dan Isu-isu Kontemporari dalam Pendidikan. Ahli kumpulan showcase kami terdiri daripada dua orang, iaitu saya sendiri, Nur Syamimi Adilina binti Zulkifli Zain, dan rakan saya, Nur Insyirah binti Abdul Rahim. Baiklah, sebelum saya dan juga Syamimi mengupas tentang isu-isu yang akan dibentangkan sebentar nanti, kita lihat dulu pada pengenalan. Kalau kita dapat lihat pada masa kini dengan adanya era digital yang makin lama makin pesat, pendidikan memang tak dapat dipisahkan daripada pengaruh media dan juga yang kedua isu-isu sosial yang semakin berkembang dalam kalangan masyarakat di negara kita maupun di luar negara. Walaupun isu-isu ini sebenarnya kelihatan moden, tetapi asas penyelesaiannya seringkali masih lagi boleh kita temui dalam falsafah pendidikan yang bersifat abadi. Justeru pembentangan pada hari ini dilaksanakan untuk kami mengkaji dan menghuraikan perkaitan antara pemikiran Al-Farabi yang merupakan salah seorang cendekiawan Muslim terkemuka dengan isu-isu kontemporari dalam pendidikan. Siapakah Al-Farabi? Al-Farabi atau nama penuh beliau Abu Nasr Muhammad bin Tarhan Al-Uzda dilahirkan di Wasij iaitu di wilayah Transoxiana di negara Turkistan. Beliau ini dilahirkan pada tahun 257 iaitu bersamaan dengan 870 Masihi pada zaman pemerintahan kerajaan Samania. Beliau iaitu Al-Farabi merupakan tokoh yang digelar sebagai guru kedua sebabkan sumbangan beliau yang sangat besar dalam bidang etika dan juga bidang falsafah politik serta peranan Al-Farabi ini dalam menggarap pemikiran falsafah Yunani dari Aristotle. Jadi, beliau iaitu Al-Farabi sebenarnya menguasai banyak bidang. Contohnya ilmu nahwu, ilmu tafsir, hadis, fiqh, falsafah, sains, perubatan, muzik, matematik dan banyak lagi. Disebabkan kepakaran beliau itulah, beliau telah menghasilkan banyak buku iaitu termasuklah Fusus Al-Hikam yang telah menjadi buku teks falsafah dari zaman dahulu sehingga kini. Sebentar tadi kita telah lihat biodata Al-Farabi dan juga latar belakang Al-Farabi ni. Jadi, masa kehidupan zaman Al-Farabi ni sebenarnya banyak cabaran pendidikan yang telah berlaku, terutamanya pada kerajaan Samania lah. Jadi yang pertama, pada zaman beliau, pendidikan lebih memfokuskan kepada teori sehingga kan kurangnya penerapan nilai moral dan juga sosial dalam kehidupan yang sebenarnya ia sewajarnya dipraktikkan. Jadi di sini Al-Farabi ini amat menolak pemisahan antara taklim iaitu pendidikan secara teoris dan juga takdib yang merupakan pendidikan melalui pembentukan akhlak dan moral. Dalam erti kata lain, Al-Farabi ini sebenarnya menginginkan individu tersebut untuk bukan sahaja mengetahui sesuatu perkara yang baik dan buruk tetapi juga mengamalkan dan juga mengalami proses untuk menjadi insan yang baik dengan mengamalkan perkara yang baik dan juga meninggalkan perkara-perkara yang buruk. Baiklah, seterusnya, cabaran di zaman Al-Farabi adalah pendidikan memfokuskan penguasaan ilmu yang berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah tanpa penguasaan ilmu yang bersifat logik dan rasional. Menurut pandangan Al-Farabi, manusia perlu mencapai kebahagiaan sempurna bukan sahaja dalam mendalami ilmu agama tetapi juga melalui penggunaan akal dalam memahami hakikat alam serta hubungan manusia sesama manusia serta hubungan dengan Tuhan. Baiklah, kita lihat isu kontemporari pendidikan yang pertama iaitu isu media dalam falsafah pendidikan. Antara isu media dalam falsafah pendidikan ialah penyalahgunaan AI dalam mempelajari tugasan. Saya pilih isu ni kerana isu ini sangat berkait rapat dengan kehidupan pelajar pada masa sekarang. Tidak kisahlah murid sekolah rendah, sekolah menengah maupun pelajar universiti. Jadi, apa itu isu penyalahgunaan AI dalam mempelajari tugasan? Isu ini sebenarnya lebih kepada satu isu di mana tindakan murid atau pelajar yang gunakan sistem kecerdasan buatan iaitu AI, contohnya macam ChatGPT, untuk menghasilkan tugasan akademik secara automatik tanpa adanya usaha dari diri sendiri. Sehingga ianya menjejaskan keaslian, menjejaskan integriti, kejujuran murid dan juga objektif pembelajaran. Menurut Debbie dan rakan-rakannya melalui jurnal pada tahun 2023, beliau menyatakan bahawa pelbagai aktiviti penyalahgunaan AI ni, contohnya hasilkan esei penuh menggunakan AI, menyalin jawapan tanpa semakan pemahaman, menggunakan AI untuk meniru dalam kuis, memanipulasi data akademik dan sebagainya. Seterusnya, kalau kita dapat lihat pada statistik pada bahagian kanan, yang merupakan dapatan daripada kajian Fatin dan rakan-rakannya pada tahun 2025, kita dapat lihat di sini, majoriti murid-murid ini menggunakan aplikasi yang mempunyai fungsi untuk menghasilkan karangan atau idea kreatif ataupun menghasilkan penulisan
seperti penggunaan ChatGPT, Grammarly, Gemini. Jadi kita dapat lihat di sinilah bahawa murid-murid ini menggunakan AI untuk menghasilkan tugasan yang berbentuk penulisan. Manakala ClickUp yang merupakan aplikasi penjana nota automatik dilihat jarang digunakan kerana ianya tidak mempunyai kaitan dengan tugasan yang hendak mereka selesaikan. Jika kita lihat pada gambar-gambar ni sebenarnya merupakan antara contoh isu yang berlaku pada tahun ni tentang penyalahgunaan AI dalam mempelagiat tugasan. Contohnya yang berlaku di Scotland, di mana pelajar universiti ni kantoi menggunakan AI dan kes menipu ni makin lama makin meningkat sehingga ke 700%. Di Malaysia juga ada, di mana di Unimas, mereka mengakui sendiri mereka menggunakan AI dan menjadikan ia sebagai bahan lawak di hadapan lecturer. Kemudian ada juga di Lithuania, di mana 10 orang pelajar ni dibuang daripada universiti di Lithuania akibat penyalahgunaan AI dalam mempelagiat tugasan dan juga atas sebab-sebab lain. Berdasarkan isu yang telah dihuraikan atau dikupas sebentar tadi, sudah semestinya perlu ada cadangan penyelesaian. Antara cadangan penyelesaiannya termasuklah pihak kerajaan digalakkan untuk memperkenalkan etika penggunaan digital dan juga AI dalam subjek pendidikan karakter yang akan diperkenalkan. Sebenarnya ia merupakan pernyataan daripada YB Fadina Siddiq dalam wawancaranya di berita bernama pada tahun 2025. Jadi berdasarkan pernyataan YB Fadina Siddiq ini, sebenarnya ia sangat wajar kerana topik ini sebenarnya bukan sahaja mengajar murid ni untuk mereka belajar cara menggunakan AI atau teknologi digital, tetapi juga akan belajar nilai-nilai moral, contohnya nilai tanggungjawab mereka sebagai pengguna yang bijak, integriti mereka, kejujuran mereka dalam menyiapkan tugasan, kebijaksanaan dalam berinteraksi secara digital dan sebagainya. Dan ia sebenarnya berkait rapatlah dengan falsafah pendidikan dalam Al-Farabi, di mana tujuan pendidikan bukan hanya berkaitan penguasaan ilmu tetapi berkaitan pembangunan akhlak moral melalui pendidikan. Al-Farabi percaya bahawa watak yang baik ini sebenarnya mesti dibina melalui proses yang berdisiplin, iaitu melalui proses takdib itulah dan juga proses bimbingan yang beretika. Cadangan yang kedua, mengadakan sesi semakan tugasan dalam kelas secara berkala. Di mana melalui pendekatan ini sebenarnya murid digalakkan untuk membawa draft tugasan mereka secara berperingkat, iaitu pada peringkat awal dan pada peringkat pertengahan. Kemudian akan disemak dan dibincangkan oleh guru atau pensyarah dan juga bersama rakan-rakan sebaya. Sebenarnya di Malaysia masih kurang diterapkan secara berterusan dan hanya segelintir sahaja yang melakukan. Jadi institusi pendidikan di Malaysia ini sebenarnya sewajarnya untuk mencontohi universiti di luar negara, contohnya universiti di Sydney, yang di mana penggunaan AI diharamkan sama sekali untuk digunakan bagi kursus-kursus di negara sana. Tetapi adalah setengah kursus yang dibenarkan bergantung kepada keperluan. Jadi mereka ini, iaitu murid-murid di Sydney, mereka menggalakkan aktiviti inilah menyemak tugasan secara berperingkat dan berkala. Dan sekiranya mereka hendak menggunakan AI, mereka perlu menyatakan kenapa mereka perlu menggunakan AI, aplikasi-aplikasi yang digunakan dan kenapa apabila mereka menggunakan AI, ia membantu murid tersebut atau pelajar tersebut untuk menyiapkan tugasan. Jadi, berdasarkan kedua-dua cadangan penyelesaian, dapat disimpulkan bahawa ia sebenarnya berkait rapat dengan pandangan Al-Farabi, di mana ilmu ini sebenarnya bukanlah sekadar kita mengumpulkan fakta, kita mengetahui fakta, tetapi juga ia sebenarnya melibatkan latihan minda melalui proses pembelajaran yang berperingkat. Jadi, bila pelajar ini mengambil jalan pintas dengan menggunakan AI semua, mereka akan gagal untuk mereka mengembangkan kebolehan mereka untuk berfikir secara logik dan rasionis, serta mereka gagal untuk mengembangkan kemahiran intelektual yang sebenarnya sepatutnya menjadi matlamat pendidikan sejati. Ini menurut Humaidah dan Mujahidin pada tahun 2021. Isu selanjutnya ialah isu sosial dalam falsafah pendidikan. Baiklah, dalam isu sosial, saya akan mengupas mengenai peningkatan kes buli di Malaysia. Pada zaman kini, peningkatan kes buli dan gejala kurang beradab dalam kalangan remaja amat membimbangkan. Kini, kejadian buli bukan sekadar mencederakan mangsa tetapi hingga mengakibatkan maut. Bukan sekadar buli secara fizikal, namun buli cyber juga menjadi salah satu penyumbang kepincangan perkembangan masyarakat kini. Antara ciri-ciri yang mendorong pelajar untuk membuli adalah menurut Husin pada tahun 2020, iaitu sikap pelajar yang agresif, sikap pelajar yang suka mengganggu pelajar lain dan pelajar yang lebih berumur daripada mangsa buli. Manakala untuk ciri-ciri pelajar yang sering dibuli adalah pelajar yang mempunyai sifat yang pasif bertentangan dengan sifat pembuli dan pelajar yang mempunyai keadaan fizikal yang unik ataupun berlainan daripada rakan-rakan yang lain.
Antara kes buli yang pernah terjadi di Malaysia adalah kes buli sehingga maut pelajar UPNM seperti dalam gambar rajah berita yang telah saya paparkan, iaitu Zulfarhan yang telah maut akibat dibuli secara fizikal. Manakala untuk buli cyber, seorang influencer berbangsa Cina telah maut selepas menjadi mangsa buli cyber. Baiklah, kita beralih pula kepada statistik yang telah saya catatkan, yang telah saya rekodkan di sebelah itu. Sistem statistik ini adalah bersumber dari berita harian, dan statistik ini adalah merupakan sahih kerana ianya merupakan rekod buli yang telah dicatatkan oleh pihak KBM. Okey, dalam statistik ini kita sertakan 3 item, iaitu dari kes buli di sekolah rendah, sekolah menengah dan juga rekod buli dalam sistem saksiah diri murid SSDM yang telah direkodkan oleh KPM. Baiklah, kes buli di sekolah rendah telah meningkat daripada 819 kes pada tahun 2020 kepada 1110 kes pada tahun 2023 dan sebanyak 1992 kes pada tahun 2024. Manakala untuk sekolah menengah pula telah mencatatkan kes tertinggi, iaitu sebanyak 3064 kes pada tahun 2022, 5418 kes pada tahun 2023 dan 5689 kes pada tahun 2024. Manakala dalam sistem saksiah diri murid SSDM yang telah direkodkan oleh KPM adalah sebanyak 3,883 kes buli pada tahun 2022 dan melonjak kepada 6,528 kes pada tahun 2023 dan terus meningkat pada tahun 2024, iaitu sebanyak 7,681 kes. Dan dapat kita lihat bahawa kes buli di Malaysia ini bukanlah satu kes buli yang perlu dipandang remeh, kerana perkara ini telah kes buli ini semakin meningkat tahun, semakin banyak kes yang telah dilaporkan, dan kita perlu mencegah kes buli ini daripada terus meningkat supaya tiada lagi mangsa yang akan trauma dan mempunyai masalah terhadap lingkungan persekitaran. Kes buli ini mempunyai hubung kait dengan pemikiran Al-Farabi. Apabila diteliti, gejala buli ini berlaku akibat kegagalan dalam membangunkan akal rasional serta akhlak yang seimbang dalam diri. Perkara ini selari dengan cabaran di zaman Al-Farabi, iaitu pendidikan hanya ditekankan dalam bidang ilmu agama sahaja tanpa penguasaan ilmu logik dan rasional. Maka manusia tidak dibentuk secara holistik yang menyebabkan wujudnya individu yang tidak mampu menimbang baik dan buruk serta mudah terjerumus ke arah perilaku negatif seperti membuli. Al-Farabi telah menegaskan bahawa akhlak dan pengetahuan rasional tidak boleh dipisahkan dalam membentuk individu yang mampu menimbang baik dan buruk. Menurut Deden Hilmansyah pada tahun 2023, gejala buli ini menunjukkan kerutuhan sistem nilai dan kelemahan dalam pembentukan insan yang seimbang. Perkara ini bertentangan dengan gagasan Al-Farabi tentang Al-Insan Al-Fadil, iaitu manusia dan baik akalnya dan baik budi pekertinya. Justeru, fenomena buli ini memberi gambaran terhadap cabaran pendidikan masa kini dalam melahirkan masyarakat yang rasional, beradab dan berakhlak, dalam melahirkan individu yang seimbang. Selaras dengan FPK, telah ditekankan oleh Al-Farabi bahawa nilai akhlak, nilai moral dan pendidikan adalah penting dalam membentuk seseorang ketua yang baik. Dan serangan penambahbaikan yang boleh kita lakukan adalah yang pertama, dengan memperkukuhkan pendidikan emosi dan empati di sekolah. Pendidikan ini perlu dijadikan komponen teras dalam sistem pendidikan kerana gejala buli sering berpunca daripada kelemahan kawalan emosi dan ketidakmampuan memahami perasaan orang lain. Pihak sekolah boleh memperkenalkan kurikulum khusus pengurusan emosi yang melibatkan latihan literasi emosi seperti mengenal pasti punca kemarahan, mengurus tekanan dan teknik menenangkan diri. Pendidikan emosi dapat membantu murid pembuli memahami akibat tingkah laku mereka terhadap mangsa dan melatih mereka untuk menggunakan strategi alternatif untuk meluahkan frustrasi mereka. Al-Farabi percaya tingkah laku baik tidak hanya diajar secara lisan tetapi juga dibentuk melalui latihan yang praktikal. Antara cadangan penambahbaikan yang kedua adalah literasi media dan pengawalan pendedahan kandungan. Pihak sekolah boleh memperkenalkan modul analisis perilaku media yang mengajar murid mengenai untuk mengenal pasti mesej yang tersembunyi, iaitu implicit message yang terdapat dalam kandungan video ataupun kandungan gambar yang dilihat oleh murid. Murid perlu didedahkan dengan perbincangan kritikal mengenai mengapa watak ganas dipandang kuat, bagaimana kandungan pengaruh emosi dan bagaimana peniruan ataupun imitation boleh berlaku dalam diri remaja. Dengan ini, murid tidak sekadar menonton tetapi murid dapat berfikir secara kritis. Ibu bapa berperanan untuk mengawal pendedahan kandungan dengan menetapkan kadar masa skrin, memantau jenis media yang ditonton dan berbincang dengan anak-anak tentang tingkah laku yang tidak wajar dalam sosial media ataupun media massa. Al-Farabi telah menegaskan bahawa akal adalah alat utama untuk mengawal tingkah laku manusia.
Secara ringkasnya, kedua-dua isu penyalahgunaan media seperti AI dan peningkatan kes buli adalah berpunca daripada kelemahan pendidikan yang sama, iaitu cabaran pada zaman Al-Farabi, iaitu pengajaran yang terlalu bersifat teori dan kurang pembangunan akhlak serta rasionaliti. Al-Farabi telah menegaskan bahawa pendidikan mesti menggabungkan adab, akal dan nilai moral supaya manusia mampu berfikir dengan kritikal, bertanggungjawab dan berperilaku beradab. Oleh itu, pengukuhan literasi media yang rasional dan pendidikan emosi yang membina akhlak adalah selari dengan visi Al-Farabi untuk melahirkan insan seimbang dan masyarakat yang beradab. Selaras dengan fikir kita untuk melahirkan individu yang seimbang dari segi jeri, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelektual serta sosial.